Polis Kelantan giat melakukan serbuan membabitkan beberapa rumah di Kota Baru bagi mengesan keberadaan Luna, iaitu dipercayai dalang utama sindiket penyeludupan bunga ganja bernilai 1.82 juta ringgit yang dirampas pada 3 Januari lalu. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusof Mamat bagaimanapun berkata, sehingga kini suspek berusia 30-an masih gagal dikesan. Luna masih lagi dalam keadaan masih nak mengesan lagi. Dan kita percaya berada di negara jiran lah. Sebab kita pergi beberapa rumah-rumah dia di sekitar Kota Baru ni gagal untuk mengesan. Tambah beliau, setakat ini pihaknya masih mengesyaki suspek mempunyai 2 kerakyatan selagi wanita terbabit belum ditangkap. Media sebelum ini melaporkan Polis Diraja Malaysia sudah meminta bantuan Polis Thailand bagi mengesan wanita itu. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Husin Omar Khan dilaporkan berkata ia berikutan suspek dikenali sebagai Luna dipercayai berada di Thailand.